السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التفسير. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kita akan sambung ayat yang ke-129 biiznillah taala. Fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله اصطفى لكم الدين
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون حسبك الآن. Alhamdulillah, sama-sama kita boleh membaca akan beberapa keratan daripada isi kandungan wahyu Allah yang Azza wa Jal. Pada pagi ini kita masih ada di dalam doa Nabi Ibrahim alaihi assalam terhadap anak cucu dia yang dia tadi itu berdoa lama dengan harapan daripada Allah Azza wa Jal sepenuh-penuhnya. Kerana doa salah satu daripada syarat iaitu al-yaqin. Kita kena yakin kepada Allah yang Azza wa Jal sebagaimana warid dalam athar ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hendaklah kamu tadi itu seru akan Allah Ta'ala sedangkan kamu yakin di dalam hati. Nak yakin. Hati kita kata seumpama mulut kita duk kata. Harap hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala kekuasaan mutlak ni sebagaimana kita duk kata. Dengan sebab itu kita kena memahami cara-cara kita nak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Ta'ala tak terima doa daripada mereka yang lalai hati ketika berdoa. Di sini doa Nabi Ibrahim lagilah Rabbana, wahai Tuhan kami, minta kepada Allah Azza wa Jal, wab'ats fihim, hendaklah engkau tadi itu membangkit. Allahu Akbar. Hendaklah engkau tadi itu ya Allah membangkit fihim pada ini ummah yang beriman kepada-Mu tadi itu ya Allah rasulan, akan seorang rasul, minhum ay min anfusihim, daripada diri-diri mereka, maksudnya daripada sejenis mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya malaikat, bukan juga al-jin. Allah Ta'ala kata dalam ayat lain, Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata olehmu ya Rasulullah kepada umatmu ni, aku iaitu manusia seumpama kamu. Ana basyarum mithlukum. Tapi yang tak sama, yuha ilai, diwahyukan kepada aku. Itu tak sama situ.
Tapi pada sifat kesemulaan jadi, dia manusia. Memang dia manusia. Dia bukan malaikah dan bukannya al-jin. Dia minhum, ay min anfusihim. Daripada manusia yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya mudah kira atik. Kalau sejenis dengan kita ni. Sebab itulah musyrikun zaman dulunya wak tak reti. Dia kata, ma li hadzal rasul ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Rasul apa namun lagu ni yang kata, makan ni, minum berjalan di pasar, di kedai dan sebagainya. Ada tu dah muka kata dia tadi itu manusia, bukan malaikat. Ya jadi pehuduh, tak saya terima akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah gawar rata gitulah. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka, kata ni dah lah Nabi aku ni. Hak ni dah lah Rasul aku ni. Sampai ke PA dia akhir sekali yang mengaku, Nabi ke Nabi lah, Rasul ke Rasul lah. Tapi hacu boleh aku naknya, Quran hak turun kepada Muhammad tu, aku boleh pegang. Dengan kertas kalau turun daripada langit, boleh pegang gini, baru aku nak percaya yang kata. Rasul pun dia tak ada nak tahu nak kata gapo muka huduh ke puak dia tu. Allah Taala waktu turun ayat Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Kalau aku waktu turun Quran boleh jamuh dengan tangan puak tu pun, ia akan kata ni sihir, ni bukannya gapo dak sihir pula. Orang apabila taksir ni beribu kali dalih lah keadaan lagu tu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala raya akan cerita Nabi Ibrahim alaihi salam khususnya, juga masuk juga Nabi Ismail alaihi salam berdoa kepada Allah Taala, ib'ath, bangkitlah di kalangan manusia itu sendiri yang beriman, anak cucu aku ni. Ni rasulan, akan seorang rasul, minhum ay min anfusihim, daripada sejumlah apa nama ni, sejumlah mereka itu manusia yang beriman. Masya Allah, doa ya orang tua, doanya untuk nenek ni hak jatuh kepada anak cucu ni, ya dah ni kita kena berdoa hak ni ratik, jangan duk ralik sangat kita ni. Jadi duk lalai sampai kata khabar ingat gapo, nak kerja lah, nak berjalan lah, nak honeymoon mana honeymoon lah. Tapi ingat ratik hari kamar dia, doa kepada Allah Taala terhadap anak cucu tu. Jangan kita lepas tangan selasung gitu, tak boleh. Kerja bagi Rasul ni termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jumlah doa kedua-dua. Setengah-setengah ulama yang kata doa kedua-dua lalu dah. Nabi Ibrahim kata, Nabi Ismail tadi itu yu'ammin. Setengah kata dak, Ismail kata Ibrahim tadi yu'ammin. Kedua-dua selalu dah. Seumpama kita doa istisqa dan sebagainya. Hakaza, begitu keadaan dia. Kerja bagi Rasul ni, doa Allah Ta'ala terima. Tapi lama lah. Kita kira di Ibrahim, turun kepada Ismail, turun kepada Ishak, kama dia mari pada Yaqub. Lepas pada Yaqub tu lama pula nak sapa kepada Nabi kita ni, beribu-ribu tahun. Ni doa ni. Baru Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan. Tuhan terima lama dah, tapi nak menzahirkan pada waktu yang Tuhan tadi itu catat, dia tunggu masa. Sampaikan kita mengaji dalam sejarah di antara Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam alaihim ajmain. 900 tahun dah, kurun dah situ. Apatah lagi gigi pada Musa, naik lagi sampai kepada Yaqub, naik lagi sampai pada Ishak, sampai ke Ismail. Doa ni lama turun mari. Sebab itulah doa ni terkadang tok nenek tu mati gi lama dah. Tapi nasib anak cucu dapat juga daripada doa tok nenek dia. Itulah nak ayat kata nak kepada orang hak bakar molek-molek, orang mulia-mulia, orang yang adanya akal fikiran cermelang, kena kira jadi panjang. Kita duk kira balik kita semata ya, bolehkah boleh, tak bolehkah tak boleh, duk kira nak makan, nak minum,
Nak jalan hari kamar dia tak ada fikir mana? Tak. Kita kena mikir tengok ni. Fikiran seumpama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Allah Ta'ala terima. Terima bawa datang mari dengan membangkitkan sirajul munir. Yakni lampu yang terang dan cermelang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari. Datang mari ni cukup lengkap dengan kesifat kesempurnaan. Adalah Allah Ta'ala kata ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia tadi itu Rasulullah lagi penutup bagi sekalian nabi-nabi lah. Mana-mana. Khija nabi ni apa dia khija nabi? Yatlu alaihim ayatik. Allahu akbar. Sifat nabi ni sifat mari baca ayat Quran, ayat Tuhan, ayat engkau, ayatika, ayatmu alaihim. Asal jumlah yatlu ayatika alaihim. Tapi mentakdimkan syibih jumlah depan tu untuk nak rayak kata khija nabi ni khija baca akan ayat Quran, wi manusia tu dengar. Tu sifat dia. Tak ada hal lain. Mari baca ayat Quran. Sebab itulah dengar daripada aku. Marinya Quraisy mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam baca akan ayat Quran. Sampaikan Walid ibn al-Mughirah agak kata orang kedebes sekali dah lah dalam masalah lugah Arabiah ni. Nabi berani baca. Apabila dia dengar ayat Quran, dia kata inna hadzal kalam la halawah. Ini kata ni ada kemanisan. Wa inna a'lahu la musmir. Hak atas dia kemocok bagi lugah tadi tu berbunga sedap. Wa asfalaha hak bawah tadi itu latawah. Tawah ni makna kata hebat, bahasa kata kejak molek. Wa hadza laisa bi kalamil bashar, dia kata. Ini bukan perkataan manusia. Apabila dia kata dengan perkataan benar ni syahadatul khusum afdalus syahadah. Makna penyaksi bagi orang seteru tadi itu sebaik-baik syahadah. Tapi apabila dia wa idza khalau ila syayatinihim ya fakkara wa qaddar, dia kata in hadza illa qaulul bashar. Akhir sekali dia kata dah aku rujuk dah perkataan aku, tak kata lagi tu, aku tak gitu, aku tak gini. Sampai ke Allah Taala kata sauslihi saqar, aku akan selai dia sendiri di dalam api neraka saqar apabila dia kata ini adalah perkataan manusia. Sebab itulah suasana orang di tepi perkara-perkara apa panggil bi'ah. Bi'ah ni makna kata sing wedlom kita nak duduk ni pilih molek. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat di dalam agama kita ni hijrah. Tak sewiduk tepat-tepat hak tak molek. Ya heret je berkesan ni Datuk Walid ni. Reti orang. Tapi muka dia duduk dengan lebuih lagu tu. Nak kata benar-benar tak boleh. Siapa kaya tak, dia kata aku rajuk dah daripada. Banyak kalau kita tengok dalam sejarah ramai. Mula-mula royak tak benar. Akhir sekali apabila dia jumpa dengan syayatinihim tu, dia rajuk perkataan klik pada perkataan perkara tak molek. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Nabi kita mari yatlu alaihim ayatik. Seafdal bacaan iaitu bacaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seafdal sahabat baca Quran Abdullah ibn Qais Abi Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Mas'ud. Kedua-dua orang ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka baca Quran ke dia. Sampai kita dah dengar semua dalam riwayat Bukhari, Nabi baca hajar kepada Abdullah ibn Qais Abi Musa al-Ash'ari. Dua orang ni Nabi suka dengar Quran daripada dia. Hak Abi Musa ni waktu malam Nabi turun lepas daripada semaya dia sudah dah tu, dia turun pergi rumah Abi Musa ni nak dengar Abu Musa duk semaya malam di rumah dia. Begitulah keadaan. Dan Abdullah ni apabila mari jumpa dengan Nabi sama, Nabi minta ya Aba Abdurrahman iqra al-Quran alaih.
Iqra'ul Qur'ana alai. Dia guna dengan dhamir jamak kerana nak ta'zim, nak mentakrimkan Abdullah ibn Mas'ud. Baca Quran di atasku. Aku nak dengar Quran. Lalu Nabi Muhammad kata dalam riwayat Sahih Bukhari, aqra alayka wa alayka unzil. Aku nak baca ke Quran di atasmu sedangkan Quran itu turun di atasmu. Nabi Muhammad kata dengan senyum muka, tabassama wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku suka sangat-sangat dengar daripada orang lain baca. Fabada'a Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min bidayati suratil An-Nisa. Baca daripada awal suratil Nisa. Baca ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum tadi itu akhir sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'naka kama dia apabila sampai ke ayat tadi itu min fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi kata hasbukal an. Sunnah Nabi apabila kita nak berhenti orang baca Quran, kita kata hasbukal an. Kita tak berhenti, tak. Boleh pahala. Hasbukal an. Berapa patah ya baca? Nabi kata pada cukup banyak ni. Hasbukal an cukup banyak ni. Sekarang pada. Fa idza ainahu tadrifan. Mana? Nilih air mata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ayat kata sukanya Nabi baca. Khija Nabi yatlu alaihim ayatik. Ni doa Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail terhadap cucu dia, anak cucu dia. Kena berdoa. Mari mengajar ke Quran, baca Quran alaihim ay alal nas, di atas manusia tadi itu. Satu baca. Baca Quran dia kesan besar. Orang kita dak dengar saat ni, kita dengar orang baca, kita baca turut Allah. Orang boleh tahu hak tu gak, tahu kata nak kata lagu mana. Kesan Quran ni sebab Tuhan kata wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Quran mari ni untuk jadi syafaat dan jadi penawar bagi hati, ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Nak we jadi tenang, nak we jadi hebat, nak we jadi seni, nak we jadi mewah dalam hidup, fa alaika bil Quran. Adalah kamu tadi itu pegang molek, tamassak bil Quran. Tamassaklah mana? Tadabbur wa tafakkur. Suruh kita tadabbur dan fikir apa yang Allah Ta'ala raya. Jangan dogi ambil ayat, maaflah kita sebut, jangan dogi ambil ayat seumpama puak-puak plus apa ambil. Afala taqilun. Mikir, suruh mikir. Lah, yang mikir lagu lain, mereka itu bukan mikir apa yang Allah Azza wa Jalla suruh mikir. Ayat semua, afala tatafakkarun, afala taqilun, tak ada sakut paut dengan mabahis. Pembahasan ilmu yang luar, dakhil, khariji umpama tu. Ilmu hak Tuhan raya dalam Quran taqilun tatafakkarun ini seumpama ayat law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Tengok kalimah la'allahum yatafakkarun. Mari suruh kita mikir kalau Quran turun di atas gunung yang penuh dengan batu, yang pecah gunung tadi kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mikir ayat umpama tu, bukan mikir yang lain. Dia dok mikir kata gapo gitu gapo ni ilmu teori, bukan. So mikir apa yang Allah Azza wa Jalla bawa datang mari. Sebab itulah gantung dengan Quran tafakkur wa tadabbur. So mikir serta tadabbur apa yang Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Tuhan guna yatlu. Tuhan tak ada guna yaqra'u. Tak ada. Apa? Karena tak ada baca hati pas lain. Supaya kita baca surat, baca hati tu kada duk waktu duk kuning. Tapi kalau yatlu, no. Tala yatlu tilawah. Tak sama qara'a yaqra'u qira'ah. Apa? Karena hak ni hati kena cocok duk situ. Sebab itulah Allah Ta'ala kata dalam Quran ayat lain, wa idza quri'al Quran. Apabila Quran dibaca mari, fa ansitu. Dengan molek. Wa idza quri'al Quran fastami'. Istami'u. Dengar dulu. Wa ansitu dengan hati. Istami' dengan uzun, telinga. Wa ansit dengan hati. La'allakum turhamun. Harap-harap kamu tadi itu dia dapat rahmat oleh Allah Azza wa Jalla.
Dengan sebab itu sifat Nabi yatlu alaihim ayatika, yang mari baca terhadap manusia ayat Tuhan. Allahu akbar. Mari sungguh Nabi. Wa yuallimuhumul kitab, dan Nabi tadi itu mengajar terhadap mereka akan Alkitab, yakni isi kandungan Al-Quran. Yuallimuhumul Quran al-azim. Nampak tu tak? Sekali dengan sunnatul mutahharah, sunnah Quran dengan hadis duk gini. Tak boleh cek. So umpama roh dengan jasad, kuku dengan isi, nak buat tak boleh. Tak sedut misal lah huduh-huduh tu. Orang kita taning kita ni nak misal hak huduh-huduh. Sebab apa? Sebab kita dengar daripada guru kita hak dulu tu, kita dengar pada dia tak apa. Tapi benar hak huduh tu kita tak usah ambil lah tu. Nampak tu tak? Umpama duk sekali tu muka tu dengan muka ni. Lah. Misal hak molek. Roh dengan jasad, benda tak boleh pecek di antara dua. Kulit dengan daging, tak boleh pecek. Banyak perkara boleh kita kata ni dah ambil apa benda-benda hak keji-keji mai duk sebut nak mengajar Quran, mengajar syariat. Sebab tu orang kita ni mulut huduh. Apabila tak ada hujah, mula nak gelawar kata mulut huduh gitulah, tak boleh lagu tu. Yang kesal daripada orang mengajar tu juga. Sebab tu jangan kecek benda keji-keji lagu tu. Allah Ta'ala ayat kata Nabi Muhammad ni mari yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Hikmah ni kena kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dalam ayat Quran ni kalau mari al-kitab wal hikmah, hikmah tu kena pada sunnah, al-kitab kena pada Al-Quranil Karim. Sebab tu tak sekali. Apa? Quran sebagai asas, pensyarah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pensyarah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala katakan dalam Quran, wa nun apa nama ni? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika adz-dzikra. Aku turunkan kepadamu ya Rasulullah akan adz-dzikra iaitu Al-Quran, supaya apa ya Allah? Litubayyana lin-nas, supaya engkau mentafsirkan, membacakan, mengajarkan, tubayyina, menyemung tu menyata pada manusia, linnas, pada manusia, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, apa yang Allah Taala buat turun kepada mereka itu manusia, wala'allahum yatafakkarun, harap-harap mereka itu memikir. Tengok ayat yatafakkarun, ya afala taqilun, semua ni suruh mikir hak tu raya. Tak ada dok luar nah. Setengah-setengah orang dah dakwa dah ambil ayat lagu tu suruh pakai otak kelajak. Itulah nak cari Tuhan tak berjumpa, ini tak boleh. Seumpama ahli falsafah dan sebagainya, itu tak kena lagu tu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nak ngaji syariat, syariat tadi itu daripada Quran dan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tanya, siapa hak faham sekali Quran? Man? Memang Nabi Muhammad. Siapa orang menerima pahaman hak betul sekali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi, tak ada dah lain. Sebab itulah sahabat Nabi ni hayatuna kena irtibat bihim, kena ikat dengan mereka, fahami mereka, cara beragama mereka, jangan lakah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama dia kata Al-Quran was sunnah bifahmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-sahabah wat tabi'in. Kena duduk sini awal-awal sekali, jangan lari kacing daripada mana? Daripada pahamnya sahabat, daripada pahamnya puak hak makin saka daripada sahabat tabi'in ni, dan tua sahabat atba'it tabi'in. Buat apa? Kerana mereka ini faham sungguh, tengok dengan mata akan Nabi, dengar dengan telinga, dan Nabi tadi itu boleh jamuh tangan dia mari, sampat dia mari, segala-gala benda dia mereka puak-puak ning lah, lelaki baik perempuan baik, reti sungguh terhadap ayat Quran, reti sungguh terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia apabila ada dah Quran reti, sunnah Nabi perti, sebab sunnah Nabi ni menyatakan Quran dengan perkataan qauli, dengan perbuatan fi'li, dengan akuan takriri, akuan kan yo amrap hak Nabi. Mari tafsirkan Al-Quran Al-Karim. Baik. Apabila ada dah penuh dah, reti dah,
Pandai adalah ada ilmu daripada Al-Quran ni, ada ilmu daripada sunnah, kemocok ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama-ulama salah kita kata al-ilmu ma qala Allah wa ma qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma faqiha minhima wa ma siwa dhalik faminas wasawis syayatin. Ilmu apa Tuhan kata, hak Nabi kata, hak faham daripada Quran dan hadis. Kama dia lain daripada tu bisik-bisik para syaitanir rajim belaka. Apabila pandai ning kita kena kontrol pula. Keng merai, syariat merai, kuamru temok merai, kena ada wa yuzakkihim. Kena ada tazkiyah. Apa makna tazkiyah? Nak pegangnya hati kita hak liar tu nak widuk seumpama fitrah kita asal. Apabila orang kita, maaf sebut dah. Apabila orang kita hak daripada tak ada kepada ada, tekan duduk takkan. Daripada tak ada apa sekarang, warok, tawaduk, din orang panggil. Apabila ada sikit, lah tak kenal orang. Maaflah tu email dah hamba sebut. Terkadang saing baik, belum pada boleh duit, boleh kerajaan ke kerja, peseng makan duit gaji sikit sebanyak, tak ada salah makan duit gaji. Tapi nak ayat kata apabila boleh 12,000 ya sebulan, tak tegar dah saing. Tak tegar dah. Wis halal pun gitu ya. Tak ada semata dah. Tak ada tazkiyah. Supaya juga orang apabila ada ilmu banyak, mula tak leh. Mula kata tak tengok bombing, nak tengok atas mata. Okay? Tak leh lagu tu. Allah Taala tak kenalah tu. Tazkiyah ni di dalam Islam ni semenjak daripada dulu. Kalau dulu ulama tulis kitab nama Az-Zuhd. Imam Ahmad pun tulis, Imam Abdullah Ibn Mubarak pun tulis, orang lain-lain lagi pun banyak tulis kitab Az-Zuhd. Kama dia ni apa yang kitabul suluk, kitabul akhlak, sakut paut dengan akhlak. Sebab sining ni Nabi Muhammad tafsir sendiri. Dia kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku mari ni untuk nak hajarkan juga budi pekerti, cara nak duduk lagu mana, mu nak guna bercakap pe mu lagu mana, mu nak gunanya ni nyawa kita. Nyawa kita ni maaflah deh. Terkadang mak suruh apa sekarang mula nyawa tak dah lu. Ho jadi nak murih lalu tu tak jawab apa. Tak leh tu. Mai tukang sebab tak ada tazkiyah ni. Tak leh. Apabila kita walaupun tak setuju, khum awai tak menadak dalil je duk tubik luar. Mata je luar belalak gitu tak leh. Semua segala-gala tu kena duk di dalam tazkiyah belaka. Tazkiyah ni mula daripada hujung rambut suk di ibu kaki, azakumullah. Nak ayat kata kita tadi tu Nabi mari hajar muka tu. Siapakah dia ada tazkiyah di sini, Allah Taala wak turunkan perakan daripada Allah Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mung ni sangat budi pekerti yang tinggi sekali. Sebab itulah akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Nabi kata aqrabu manzilati minkum. Hak dekat sekali manzilah dengan aku pada hari kiamat nanti, ahasinukum khuluqa. Hak pe perangai molek. Lagu mana pe perangai molek? Yakni tak menyakiti orang sama ada dengan perkataan dan perbuatan. Mulai pada ibu bapa demo tu sampai ke turun mari pada mana-mana orang. Itu makna yuzakkihim, tazkiyah. No, benar-benar lagu ni kalau tak leh duduk sini, la. Sebab tu 3 perkara. At-ta'lim, wat-tarbiyah, wat-tazkiyah. Ni 3 perkara. Inilah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ni suruh Tuhan. Innaka ya Allah anta khitab. Sedangkan kalaulah kita tengok pada ayat ni, kita tengok, coba kita perhati, pakat-pakat perhati. Doa Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail ni kalau kita pergi pada itu pandangan, pada itu pendapat, kenapa ya guna innaka, ya tak guna innahu huwal azizul hakim? Apa ya guna innaka antal azizul hakim? Cuba kita pakat tadabbur. Kalau innahu, sesungguhnya ia Allah, huwa Allah al-aziz yang sangat perkasa, Allah al-hakim yang sangat bijaksana. Allah apa kata innaka antal, apa tak kata innahu
Buat apa tak gunanya dhamir al-ghaib, tapi di sini guna dhamir al-mukhatab. Walaupun hamba tak suka mana nak kecek benda ni, kita kecek tempat lain. Benda-benda lagu ni tempat taklim pelajar-pelajar tak apa. Tapi sini kita nak pergi taklim, kena sebut juga. Sebab maqamil ad-du'a maqamul ihsan. Doa ni ialah maqamul ihsan. Apa maqamul ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Apabila kita berdoa kena takhayyul, kena khayal dalam akal kita, dalam tubuh kita, kata Tuhan seumpama duk tengok kita. Seumpama kita dengan Tuhan depan kita, muwajahah. Allah dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil kifahan. Kifahan ni makna muwajahatan. Mung duk nampak aku duk minta. Sebab tu minta innaka ya Allah anta al-aziz al-hakim. Allahu akbar. Sebab tu doa ni kita apabila akak tangan gini, innallah, Tuhan katakan, innallaha tabaraka wa ta'ala. Nabi royak dah kata Tuhan kata, innallaha tabaraka wa ta'ala hayyun karimun idza rafa'a al-'abdu yadayhi ila Allah ay yaruddahuma sifra khaibatain. Allah Ta'ala tadi itu sangat malu, sangat tak seh. Dah tu lagu mana? Apabila takat dah tangi hamba dua akak gini, dia tak ada wig gapo ay yaruddahuma sifra khaibatain. Tak ada boleh gapo, tak ada wig gapo. Tak Tuhan wig. Wallahi Tuhan beri. Tuhan royak kata ud'uni astajib lakum. Tapi syarat lek kita. Syarat lek kita kena duk seumpama doa ni. Seolah Tuhan nampak kita, Tuhan dengar kita. Awi duduk situ. Innaka anta al-azizu, yang sangat perkasa. Tak ada perkara apa-apa boleh melemahkan engkau ya Allah. Tak ada. Hak melemah Allah Ta'ala? Tak ada. Gapo ni? Molek sungguh Nabi Ibrahim doa dengan Nabi Ismail. Doa molek. Dia tak guna innaka antal rauf. Da. Innaka antal al-aziz. Buat apa? Apabila Tuhan kandak masuk dah doa aku dalam minta dalam kandak ki Tuhan dan perkenaan Tuhan, Tuhan terima dah, tak sapia sekat. Sebab tu dia guna al-aziz di sini. Sebab masya Allahu kan wa illam asya. Apa Tuhan kandak sekali apa aku tak kandak berlaku. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Kalau aku kandak, kalau mu tak kandak ya Allah tak berlaku. Ya guna al-aziz. Sedangkan al-aziz ni nak guna mana? Nak guna di tempat hak seksa. Tapi apa diguna tempat doa di sini? Kerana nak royak kata apabila Tuhan tu aku minta kamu ya Allah, nak wimung tadi itu jadikan daripada anak cucu aku ni seorang rasul yang dia tadi tu mai baca Quran gati pula aku ni sanganto ni. Kalau mungkin nak hak mana nak sekat pun tak boleh. Seolah-olah Nabi Ibrahim nak isyarat kata ada di kalangan anak cucu dia tadi tak setuju dengan Rasul akhir zaman di kalangan anak cucu dia. Yahud tak mari lagi, Nasara tak mari lagi, Yakub tak ada lagi benda-benda lagu ni. Tapi dia dah berdoa belah-belah dah. Pandangnya jauh, sebab itulah kita walaupun sama ada telinga dua, ada mata dua, ada lubang hidung tu dua, azakumullah, ada segala-gala supaya belaka. Tapi jangan manusia tu hawi tak sama. Orang ni boleh bacanya benda tadi benda nak berlaku 100 tahun depan. Dia boleh khuturah. Dia ayat dah. Nak panti nak jadi lagu mana, keadaan nak jadi lagu mana? Dia ayat boleh. Kita jangan tengok apa dah. Dia mata belilah tanah sini, comel. Apalah 10 tahun lagi jadi gotu jadi gani. Ya ada orang umpama tu. Ni pun sama. Innaka antal aziz al-hakim. Lagi mu tu bijaksana. Gapanya dia berdoa dengan bijaksana ni? Nak ayat Allah Subhanahu wa taala ni apabila dia nak rancangkan satu rancangan, apa? Boleh buat mata. Orang lain nak rancang lagu mana tak seri berlaku, kalau Tuhan nak berlaku. Sebagaimana Tuhan kata wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sebab tu ambil doa ni pergi pakai lagu mana? Ikut kita nak minta gapo. Lepas pada tubuh innaka antal azizul hakim. Ambil doa ni bu. Doa kepada Allah Taala dina hari karian tu, doa dengan ini. Hari Arafah esok kan kita berdoa dengan ini. Habis itu.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata pula 5 minit insya-Allah kita sudah wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Allah Taala royak cerita apa yang duk bimbang oleh Ibrahim dan Ismail itu berlaku sungguh. Memang. Sebab tu ya berdoa dengan Al-Aziz Al-Hakim. Comel, situ tak ada masa. Kalau kita ada masa kita nak perah itu baik, gapo lagi hak nampak untuk kita tadi itu nampak boleh ambil pakar di dalam hidupan kita. Nanti kita tengok tempat lain biiznillah taala. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa hak paling belakang daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang terang dan nyata, malaikat mereka yang merugi diri mereka itu sendiri, seolah membodoh diri mereka itu sendiri. Tuhan kata illa man khasira nafsahu. Tuhan kata illa man safiha nafsahu. Allah, comel bahasa Quran. Gini. Tuhan royak kata siapa dia paling daripada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Tak lain tak bukan orang tak se jalan ni. Yahud, Nasara, musyrikun. Hak tak se. 3 puak ni. Hak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5, tapi hak yang maksud 3. Satu al-Yahud, Nasara, kemudian al-musyrikun. Masuk juga ad-dahriyun, masuk juga al-madiyun. Tapi 2 ning tadi kandak di sini. Nak 3, ya ada 5 pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puak-puak hak Nabi kita kena dakwah. Lagu mana? Dia kata wa may yarabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Malaikat orang yang membodoh dirinya sendiri. Maaflah kalau kita kecek bahasa mana royak sikit sini tak ada nak kata dak nak royak hadalan ni. Dia kata orang tak paling daripada ajaran Nabi Ibrahim, dia tak seterima ajaran Nabi Ibrahim, malaikat puak bodoh. Tu kita tahu bodoh demo tu. Allah duk molek-molek dah. Tak seturut agama Nabi Ibrahim. Bodoh semua. Kalau bodoh tu kita kata kalau teruk dah tu. Kalau so lagi tak orang tani kita duk guna tu, hak tu pun sama masuk man safiha nafsa. Tu heta ada ayat kata mereka yang rugi diri mereka. Rugi tempat lain tapi sini bodoh. Ada tu hai guna balah tu terhadap hamba dia. Sebab tu gapo-gapo kita nak lucu daripada tangan kita tengok molek hati. Nampak tu tak? Ni nak tahu semata. Lepas mata. Tak leh. Nak tengok gapo hak kita nak sepatut kita buat, gapo hak kita sepatut kita taruh. Ni khususnya orang-orang perempuan hak duk sipai umur. Nak lepas belaka barang dalam rumah. Nak beli baru belaka letih tok laki dia. Yang nak nyipai pun sama, apa kita pun supaya juga. Dalam masyarakat ni orang ni sepatut kita hubung molek walaupun ada gelisah situ-situ kita hubung molek kita hubung sini kita tak sah dan sebagainya berbagai-bagai daripada pengajaran hak tubik daripada illa man safiha nafsah. Banyak perkara yang Tuhan taujihkan kepada kita. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya aku tadi itu pilih akan Nabi Ibrahim. Istafainahu ai fid dunya ni aku pilih akan dia tadi itu daripada sekalian makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain tadi itu. Aku pilih dalam dunia ni Nabi Ibrahim akan jadi lebih-lebih sebab dapat risalah daripada Allah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim dapat suhuf, ada kitab. Kamu dapat ke pangkat kenabian. So lagi dapat pangkat rasul, juga dapat ulul azmi. Kamu dia dapat juga imaman. Jadi imam Nabi Ibrahim tadi itu adalah imam al-muslimin, imam al-muwahhidin. Kalau orang tanya dia, huwa Ibrahim alaihi assalam. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh dia tadi itu pada hari akhirat nanti termasuk daripada mereka yang dekat darajat dan tinggi darajat yang tinggi di sisi Allah yang azza wajalla. Dunia apa hebat, akhirat pun mulia. Apa kita nak gapo lagi? Sebab tu nak kepada muganning ni kena ngaji, belajar bagaimanakah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tu bagaimanakah dia? Sebab tu pengajaran daripada hidupan Nabi Ibrahim pakai ambil sebucu sore. Moga kata orang ketua kita, pulak puyai kita ni tak ada
Wa jadi molek, mana kata kalau lagi arak tu email apa tahu, kata apabila wazir auqaf waktu be, ketebah masalah ning. Jumaat pakai ning belaka, pada mau pergi cari kamu nambe. Ketebah masalah ning. Mana mau cari kamu nambe. Tapi ada masalah tajuk yang tertentu. Sebab tu pahami mereka tak takhabbut. Lagu mana? Jadi so. Sekarang lah ni tak kita tak boleh buat lagi. Sebab boleh jadi Allah Taala tanda pada asal kebaikan tempat kita balah ning. Tapi kalau kita boleh buat dalam jamaah kita, di dalam kelompok kita, dengan cara gitu lebih comel. Sebab nak jadi so cara mikir tadi tu, so di atas tajuk. Lepas tu nak syarah lagu mana? Atas kebijaksanaan orang adalah nak beri tu. Baik. Kama dia inti Nabi Ibrahim sampai ke Tuhan akakkan dia sampai ke tinggi dalam dunia dan di akhirat ni. Lagu mana inti dia? InsyaAllah kita akan masuk pada pagi esok lah biiznillahi ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Bagaimanakah taslim Ibrahim terhadap Allah Azza wa Jal? Biiznillahi ta'ala kita akan dapat tengok pengajaran dan tadabbur sama-sama pada pagi esok biiznillahi ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.